Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi kali ini cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak buat darab perpuluhan. Jadi kita lihat hari ini kita tulis darab perpuluhan. Okey. Jadi bila kita nak darab perpuluhan ni, perkara yang penting adalah seperti dalam tambah dan tolak, kita kena tentukan tempat ataupun kedudukan titik perpuluhan. Jadi untuk memudahkan kamu faham, kita ambil contoh soalan. Okay, kita ambil yang pertama. Cikgu ambil soalan ni daripada buku teks juga. Okay, kita lihat cikgu gunakan soalan 1B. Soalan 1B. Sebentar. Soalan 1B dalam konteks kamu, muka surat 91. 4 darab 0.6. Okey, lagi sekali cikgu tekankan, bila kita darab, kita tulis soalan, okey, tak perlu ikut kedudukan kotak, tapi bila kita nak selesaikan, kita kena pastikan kedudukan kotak mesti kedudukan yang sepatutnya lah. Okey, lihat di sini, kita buat. Okey, 4 darab 0.6 sama dengan 0.6 darab 4. Kenapa cikgu suka ataupun cadangkan kamu untuk tulis nombor yang besar ataupun nombor yang banyak tu di atas, terutamanya untuk operasi darab. Okey. Jadi di sini 0.6 cm didarabkan dengan 4. Okey, perhatikan di sini. Dekat mana kedudukan 4 ditulis, iaitu di paling kanan sekali. Dalam kes ini ditulis di bawah nombor 6. So kita lihat sini. Kita buat garisan jawapan. Okey, ada sini cm. 6 atau 4 darab 6 sama dengan 24. 4, 2 kita tulis di atas. Okey, kemudian kita darab 4 darab sifar. 4 sifar tambah 2 dapat 2. Okey, macam mana kita nak tentukan kedudukan titik perpuluhan ni? Okey, lihat di sini. Lepas titik perpuluhan ada berapa nombor? Ada 1 nombor. Jadi kita kira 1. Kita letakkan titik perpuluhan di sini. Okey, ini contoh yang pertama. Cara nak tentukan kedudukan titik perpuluhan dia adalah kita kira lepas titik perpuluhan ada 1 nombor, so kita kira nombor 4, 1 digit ni, 1 digit 4 ni, kemudian terus letakkan titik perpuluhan. Ini untuk darab. Okay, jadi kita lihat lagi satu contoh yang lain. Kita ambil di sini soalan 1F. Okey, kita ambil di sini 1F. Soalan dia adalah 2 darab dengan 65.321. Tak ada unit ya. 2 darab 65.321. Seperti yang cikgu sebut tadi, kita darabkan, kita tulis nombor yang besar tu di atas. Okey, untuk memudahkan pengiraan ya. Jadi bila kita buat dalam bentuk lazim, pastikan satu kotak satu nombor. 321 darab dengan 2. Okey. Jadi sini kita buat garisan. Pastikan bila kamu buat jawapan, buat garisan. So sini 2 darab 1, 2, 2 darab 2, 4, 2 darab 3, 6, 2 darab 5, 10, 1 ni atas, kompos semula, 2 darab 6, 12, tambah 1, 13. Okey, jadi macam ni kita nak tentukan titik perpuluhan. Lihat di sini, titik perpuluhan 1, 2, 3. So kita di sini lihat 1, 2, 3, kita letakkan titik perpuluhan di situ. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dah untuk darab. Okey.
Untuk darab nombor perpuluhan ni juga ada lagi nombor-nombor tertentu yang kita boleh darab secara cepat. Sebelum ni kamu dah pernah buat darab dengan 10, darab dengan 100, darab dengan 1000. Okay. Jadi kalau untuk perpuluhan ni dia lebih mudah Okey, di sini kita akan ambil contoh satu soalan daripada buku teks juga. Ini soalan nombor 2. Kita ambil nombor 2A 10 darab dengan 8.34. Okey, jadi dalam kes ni 8.34 bila kita darab dengan 10, kita lihat nombor 10 ni ada satu sifar. So bila ada satu sifar, kita akan gerakkan dia sebanyak satu kali lompat. Okey, bila kita darab, ingat kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan berapa kali? Satu kali. Sebab apa satu kali? Sebab ada satu sifar di sini. So kita tulis balik jawapan dia. 8. Okey, perpuluhan dah pergi situ. Jadi kita tulis di sini 83. Okey, kita jumpa titik perpuluhan kan? Titik perpuluhan 4. So ini adalah jawapannya 83.4. Okey, itu kalau kita darab dengan 10. Okey. Macam mana kalau kita darab dengan 100? Okey, dalam konteks pun ada contoh bila kita darabkan dengan 100. Kita ambil soalan 2C. 2C di sini 100 darab dengan sifar perpuluhan sifar 75. Okey. Jadi di sini sifar perpuluhan sifar 75 kita tulis mula sifar perpuluhan sifar 75. Bila kita darab dengan 100, okey, sama macam atas. Kalau 10 kita dah lompatkan satu kali titik perpuluhan tu satu nombor. So kalau tengok untuk 100 ni ada berapa sifar? Ada 2 sifar kan? So bila 2 sifar kita akan lompat 2 kali. So 2 kali tu ke mana? Di atas. Jadi bila kita gerakkan, bila kita darab, dia akan lompat ke kanan. So kita lompat sini. Satu. Cikgu tukar warna dia dulu okay, warna merah. 1, 2. 1, 2. Okey, kita tulis balik nombor ni. Dia akan jadi sifar. Sorry. Okey. Kita tulis penuh lah. Kita tulis penuh dulu. Sifar 7. Sekarang titik perpuluhan di situ. Jadi sini 7.5. So nombor di depan sifar kita boleh hilangkan ataupun kita boleh ignorekan, kita potong dia. Jadi di sini dia akan tinggal 7.5. Sebab nombor sifar di depan tak membawa apa-apa nilai. Okey. Bagaimana pula kalau darab dengan 1000? Okey. Kita lihat kalau kita darab dengan 1000, kita ambil satu nombor satu contoh. Okey. Sorry, bukan soalan kita soalan 2E 2E. Soalan dia adalah 92.4 didarabkan dengan 1000. Okey, cikgu gerakkan ke bawah dia dah masuk. Okey. Darab dengan 1000. Okey, mana bila darab dengan 1000 ni? So sama juga kita tulis balik nombor dia. 92.4. Bila darab dengan 1000 kita akan lompat sebanyak berapa kali? Kita lihat ada berapa sifar di sini? Ada 3 sifar. So, bila 3 sifar kita akan lompat. Betul, kita akan lompat 3 kali. So sini
titik peluang 1, 2, 3. Okey, jadi kita tulis balik nombornya 9, 2. Titik peluang dah tak ada kan? Okey, tulis next adalah nombor 4. Lepas tu untuk setiap yang kosong ni, apa kita kena buat? Kita tambahkan sifar di situ. Okey, sifar. Jadi titik peluang berada di sini. So, bila titik peluang, lepas titik peluang, kalau tak ada nombor, kita boleh hilangkan dia. So, jawapan akhir dia adalah 92,400. Boleh? Jadi, untuk menguji kefahaman kamu, latihan, cikgu minta kamu buat muka buku teks, muka surat 91, soalan nombor, jadi kita dah buat 1B. So, selain daripada yang kita dah buat lah, 1A, kemudian C, kemudian D, kemudian E, F kita dah buat, G, H, I,